Aku datang tengok movie nak menghiburkan diri. So bila aku tengok aku tak terhibur. Aku macam, kenapa berat sangat asal aku nak stay sini? Orang yang minat filem seram takkan dapat keseraman daripada filem ni. Dia nak kembangkan. So benda tu bila dia kembangkan, aku jadi pening. Tak payah kot nak kembangkan benda tu. Better left ambiguous. Aku lagi suka macam tu. Hello, Tuan Badas Ali mewakili Buzzpop. Kita orang baru menonton cerita Black Phone 2. Dan terima kasih kepada UIP, GSC dan pecinta movie untuk tiket ini. It's the sequel that nobody asked for, but it's a sequel that you deserve. Bila aku cakap you deserve tu, maksud dia untuk orang yang rasa macam dia perlukan sambungan untuk cerita yang tamat, dah ada konklusi. Jadi ni sambungan dia. Jadi kalau kau nak tengok lagi, kau dapat. Tapi tak semestinya apa kau dapat ni benda yang kau... 3 benda yang awak suka. 3 benda lah. Dia bagi perspektif baru, di mana kali ni dia akan lebih cerita kepada adik perempuan dia tu. Lepas tu dia tak buang masa langsung. Dia memang sangat-sangat berkait dengan movie yang pertama. Dalam masa sama, dia tak membuatkan kita rasa macam kita perlu tengok movie pertama untuk catch up lah, in a way. Yang ketiga, karakter dia semua macam senang nak percaya. Diorang punya motivasi semua. Dan dia tak ada orang yang bodoh lah. 3 benda perlu diperbaiki. Cerita terlalu vibe. Dia macam, you know, macam ada karakter lepak, isap weed semua kat tengah-tengah tempat salji. Tak rasa kepedihan tu. Dia macam, even Black Phone 1 pun, sedahsyat mana pun cerita tu, setakat mana yang korang tengok kau rasa macam dahsyat, dia punya intro dia tak setimpal filem dia. Intro dia macam lagi seram daripada filem tu. That's not a good thing. Macam kena vibing dia, vibe dia, tune dia salah. Macam patutnya kita rasa seram, tapi ni macam kita rasa macam, you know, oh it's the zaman lama kan. Oh menarik, that's it. Which is, aku cakap, bandingkan dengan Stranger Things gunakan tu sebagai backdrop dan sebagai background yang menunjukkan ini limitasi zaman ni. Dan kita tak telefon power semua, so kita boleh contact sama sekali sangat. Jadi guna teknologi apa dia ada waktu tu, dan limitasi tu yang buatkan benda jadi seram. Tapi bila kita tengok cerita ni, dia tak ada rasa limitasi ada dan telefon tu lah. Tapi telefon tu sendiri pun, dia sangat-sangat ada supernatural element. Jadi dia bukan juga berkait dengan teknologi sebenarnya. Yang kedua, kelemahan dia ialah kadang-kadang rasa macam terlalu banyak karakter. Aku tak minat trope apa sangat tau. Tapi biasa kalau orang buat trope, dia lagi macam ni, dia macam nak lebih kepada, mungkin lebih pada slasher. Okay, kita macam tengok ada banyak karakter, atau ada banyak karakter mati. Like, cerita ni dia macam, dia tak ada benda-benda yang indulgent tu. Orang yang minat filem seram takkan dapat keseraman daripada filem ni. Elemen-elemen tu semua ada sekadar set dressing, tapi dia bukan benda yang macam bagi kita untuk kita puati. Kita tak dapat rasa dia punya daging, sebab tu semua hanya macam kondimen yang letak dekat atas daging je. Kalau ketiga, pacing lah. Pacing dia macam terlalu slow. Sometimes rasa macam cerita ni melodrama, macam drama thriller. It doesn't feel like horror. Pacing dia memang mengganggu lah, dia punya tension. Okay, aku baru tengok Black Phone 1 tengah hari tadi, dan aku boleh bagi cerita tu 7.9/10. So second movie ni, dia macam movie pertama tapi minus the kidnapping element. So dia jadi lagi kurang seram. So markah dia pun kena kurang juga. So daripada 7.9 movie pertama, movie kedua ni Black Phone 2, aku boleh bagi 6.8/10. Ya, satu ayat aku untuk The Black Phone 2. Aku datang untuk tengok movie, bukan untuk buat homework. So aku rasa macam aku tengok homework, pening kepala aku datang nak relax. Benda aku suka ialah how inspired
the visuals are. Bagi aku yang filem kedua ni lebih inspired by benda-benda yang aku suka macam Silent Hill, dan even inspirasi kepada Silent Hill itself, iaitu Jacob's Ladder. So dia ada macam grainy punya effect dekat screen bila dia pergi dekat parallel world, ataupun dalam Silent Hill dipanggil other world. Dan bagi aku benda tu cantik gila lah. Dia refine benda tu yang first introduce dalam movie yang pertama, dan aku suka gila kat situ. Okay, benda kedua aku suka ialah dia punya setting dia yang berubah daripada kawasan suburban, dia pindah kepada sesuatu yang lebih terasing dan lebih lebih cool lah. Selalunya macam, kalau aku teringat situ macam Fargo macam tu, ada rasa macam tu. Sebab dia pergi kat kawasan bersalji this time, jadi the feeling of isolation tu lagi kuat, ditambahkan dengan orang kata apa, kesejukan kawasan tu. So dia lagi, envelops your coldness of the heart when you alone. So dia rasa lagi macam lonely kat luar tu, dan potensi untuk ketakutan tu di-heightenkan, ditinggikan ada. Tapi sayangnya kita akan segue kepada apa yang aku tak suka pasal cerita ni. Benda yang boleh diperbaiki. Bagi aku, filem yang pertama adalah cerita yang sangat simple, di mana The Grabber tu lakonan Ethan Hawke ialah serial child killer yang berdepan dengan adversary dia yang paling susah. Dia ingat mangsa dia kali ni cikai-cikai je, tapi rupa-rupanya dia ada ability untuk berhubung dengan alam gaib, something like that, ke alam kematian. So benda tu simple macam tu je, dan aku dah boleh faham dia punya konsep tu. Tapi bila dah sampai movie kedua ni, dia macam kena pick a formula supaya ada excuse untuk buat movie kedua. Faham tak? Macam tu lah. Tak payah kot nak kembangkan benda tu, better left ambiguous. Aku lagi suka macam tu. Lagi satu benda yang perlu diperbaiki untuk movie ni ialah tak payah buat pun movie ni. Macam aku cakap, dah simple dah premis daripada filem pertama, dah minimalist dah. Kau boleh follow cerita tu, tapi dia nak kembangkan. So benda tu bila dia kembangkan, aku jadi pening. Aku datang tengok movie nak menghiburkan diri. So bila aku tengok, aku tak terhibur. Aku macam, kenapa berat sangat? Asal aku nak stay sini? Dan yang ketiga, disebabkan dia punya konsep dia terlalu kompleks. Aku macam tengah tengok Tenet tau, where dalam perjalanan cerita tu lebih kepada nak menerangkan konsep daripada menggerakkan cerita. Faham tak? Bila kau tengok cerita, kau nak tengok cerita tu bergerak. Tapi sebab dia punya konsep dia terlalu berat, dia kena cari masa sesuai untuk explain dulu. Tapi dia tak reti nak buat dalam secara visual. Semua benda tu hanya diungkapkan melalui perkataan, skrip. Dan benda tu dah jadi macam tell don't show. Kau cerita semua benda tu. Visually tak dapat even nak represent pun apa yang dia dah buat, berbebel kat skrip. Jadi tak synchronize lah kau punya pengalaman menonton tu. Sebab dia terlalu mengharapkan dialog untuk do the heavy lifting, which is quite bad bagi aku. So kesimpulannya ialah, aku susah nak recommend cerita ni dekat sesiapa pun, even orang yang tengok Black Phone yang pertama. So untuk rating, yang filem pertama itu aku boleh bagi dalam 7.9, hampir sempurna bagi aku. Untuk sequel ni aku hanya boleh bagi dalam 6.4. Sebab dia jadi berat daripada filem pertama. Otak aku dah tak boleh brain lah. So akhir kata, majalah fandom untuk negara. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.